Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang dengar Berita 101, saluran yang kita bawakan isu semasa. Baik, kita masuk terus ke isu yang sedang diperkatakan sekarang, khususnya berkaitan bantuan SARA 2026. Daripada maklumat terkini yang diterima daripada sumber yang boleh dipercayai, bolehlah diperkatakan bahawa hampir pasti akan ada penambahan barangan baharu dalam senarai barangan yang boleh dibeli di bawah SARA 2026. Namun, apa yang ingin dijelaskan di sini, penambahan ini bukan melibatkan barangan basah seperti ayam segar, ikan atau daging mentah, tetapi lebih kepada barangan sejuk beku. Sebelum ini memang ada cakap-cakap mengatakan barangan basah akan dimasukkan. Kemudian muncul pula kenyataan daripada Menteri Kewangan kedua, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan, yang menyebut kerajaan sedang mengkaji sama ada barangan sejuk beku boleh dimasukkan atau tidak. Dan berdasarkan maklumat terkini yang diterima, senarai barangan itu kini sedang disediakan atau dalam proses prepare yang melibatkan barangan sejuk beku untuk disenaraikan di bawah SARA 2026. Antara contoh barangan yang tersenarai dalam maklumat awal ini termasuklah pelbagai jenis nugget, sausage, berbola ayam, daging perap, makanan sejuk beku siap masak seperti kari pap, pizza, roti canai, pastry, kentang goreng, hot dog dan beberapa lagi produk sejuk beku lain daripada pelbagai jenama. Secara ringkasnya, apa yang boleh kita faham? Senarai ini memang fokus kepada makanan sejuk beku seperti yang dijangkakan sebelum ini. Jadi, untuk mereka yang mengharapkan barangan basah sebenar seperti ayam segar, ikan atau daging mentah, perkara itu nampaknya agak sukar untuk direalisasikan buat masa ini. Ini kerana isu kawalan kualiti, penyimpanan dan pelaksanaan yang memang rumit jika melibatkan barangan basah. Apa yang boleh dilakukan setakat ini dan mungkin paling praktikal ialah memasukkan barangan sejuk beku sebagai alternatif. Walaupun begitu, perlu juga diingatkan bahawa harga barangan sejuk beku ini selalunya lebih mahal berbanding barangan basah. Contohnya, makanan sejuk beku siap masak boleh mencecah hampir RM20 atau lebih bagi satu pek, sedangkan ayam segar kadang-kadang boleh dibeli dengan harga sekitar RM10 lebih saja. Namun, buat masa sekarang, ini mungkin pilihan terbaik yang mampu dilaksanakan oleh pihak kerajaan sebagai pengganti kepada barangan basah di bawah SARA 2026. Perlu ditegaskan juga, setakat ini belum ada pengumuman rasmi, belum ada memo atau kenyataan bertulis dikeluarkan. Semua ini masih berdasarkan maklumat daripada sumber yang dipercayai dan kita masih perlu menunggu pengesahan rasmi daripada pihak berkaitan. Ramai juga menjangkakan pengumuman lanjut mungkin dibuat dalam masa terdekat, sama ada hari ini, esok atau selewat-lewatnya pada hari Isnin, berkemungkinan seiring dengan permulaan penggunaan SARA untuk semua.